menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan menyeronokkan. Ia membantu murid memahami subjek dan predikat dengan lebih mudah, membina ayat secara kreatif serta meningkatkan keyakinan diri dan kerjasama dalam kumpulan. Produk ini sesuai untuk murid sekolah rendah dan menengah serta boleh digunakan oleh guru sebagai bahan bantu mengajar. Berdasarkan pemerhatian kami, ramai murid menghadapi kesukaran untuk mengenal pasti subjek dan predikat dalam ayat. Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat membina ayat yang lengkap dan betul serta sering melakukan kesalahan dalam penulisan. Selain itu, murid juga menjadi kurang yakin untuk menjawab soalan dan kurang berminat terhadap pembelajaran bahasa Melayu. Masalah ini bukan sahaja berlaku di sekolah rendah, malah turut berterusan hingga ke peringkat sekolah menengah. Oleh itu, masalah ini perlu ditangani dengan pendekatan yang lebih menarik dan berkesan. Masalah ini berlaku kerana pendekatan pembelajaran yang terlalu berfokus kepada teori dan latihan bertulis semata-mata. Kaedah ini menyebabkan murid cepat bosan dan kurang terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, kekurangan bahan bantu mengajar yang interaktif dan menyeronokkan turut menyukarkan murid untuk memahami konsep subjek dan predikat dengan lebih jelas. Tanpa peningkatan yang kreatif, murid sukar mengaitkan pembelajaran dengan situasi sebenar sekaligus menjejaskan kefahaman mereka. Oleh itu, satu inovasi yang lebih interaktif, menyeronokkan dan berpusatkan murid amat diperlukan bagi mengatasi masalah ini. Inovasi yang kecil mampu mencipta perubahan yang besar. Di Malaysia, ramai murid masih menghadapi kesukaran dalam memahami struktur ayat bahasa Melayu, khususnya subjek dan predikat. Masalah ini bukan sahaja menjejaskan penulisan mereka, malah mengurangkan minat terhadap pembelajaran bahasa Melayu. Bagi mengatasi masalah ini, kami memperkenalkan SubSpark. Subjek, predikat, spark. SubSpark ialah permainan pembelajaran bahasa Melayu yang interaktif dan menyeronokkan. SubSpark dimainkan secara berkumpulan. Dengan setiap kumpulan terdiri daripada 3 orang murid. Sebelum permainan bermula, murid akan membaca flashcard sebagai pengenalan kepada konsep, subjek dan predikat. Seterusnya, wakil pertama akan bermain permainan ikan lompat dengan memancing 3 ekor ikan. Setiap ikan mempunyai nombor yang merujuk kepada soalan yang perlu dijawab. Kemudian, wakil kedua akan bermain permainan gaya apa tu. Seorang ahli kumpulan akan melakonkan perkataan predikat dan pemain perlu meneka sebelum membina satu ayat serta mengenal pasti subjek dan predikat. Akhir sekali, wakil ketiga akan bermain sentuh objek seayat dengan melukis satu objek, mengambil kad perkataan dan membina ayat lengkap sebelum mengenal pasti subjek dan predikat. Setiap jawapan yang betul akan memperoleh 2 markah dan markah akan direkodkan pada papan markah. Yeay! Saya berasa SubSpark sangat membantu saya dalam penulisan bahasa Melayu. Saya rasa SubSpark ini sangat menyeronokkan.